Assalamualaikum. Kita ada 3 jenis durian kat depan ni. Okey. Cuma yang ini grade agak rendah lah. Ini tengok duri dia apa. Okey. Durinya dia tajam-tajam. Lepas tu dia bentuk dia subjektif lah. Tapi biasanya dia akan berbentuk lonjong. Kulitnya nampak ada durinya agak macam kecil-kecil. Tapi dia panjang-panjang. Dia macam D24. Ini adalah IOI ataupun Siti Asmah. Okey. Ni dia punya batang dia. Dia punya bahu dia tu kan. Okey, yang ini dia punya tangkai dia. Ni dia punya bahu dia. Okey, dia sebenarnya ni color dia agak macam tak hijau sangat, dia agak perang-perang. Cuma ni malam kan. Jadi durinya pendek-pendek, runcing-runcing. Okey, dekat sebelah ni hampir sama, cuma dia pendek-pendek. Ini adalah red brown ataupun udang merah, udang merah D175. Dia macam ni. Ni udang merah. Nampak dia punya kemerah-merahan tu. Orang kata isi dia, tapi bukan isi dia. Dia punya kulit dia. Nampak ada merah-merah tu. Okey, ni udang merah. Dan ini tak lain tak bukan kita punya champion Musang King. Trademark dia dekat bahagian bawah ni berbentuk bintang. Star. Nampak tu. Dia punya buntut dia tempat nak buka tu. Dan tempat ni mudah pecah lah. So kita tengok isi dia. Kita mulakan dengan, saya nak buka satu-satu tapi tangan saya tak pegang. Tu sekejap saya buka durian dulu. Assalamualaikum. Ya, ni dia. Setelah saya buka durian ni, korang boleh tengok mula-mula. Ini adalah udang merah Udang merah, dia nampak okey. Nampak berkrim, kuning. Tapi kalau kita comparekan kuning dengan IOI ni, IOI ni lebih cantik color dia. Kuning macam orange sikit. Dia dah macam, dah dekat-dekat macam ni. Duri hitam. Tapi duri hitam tu lagi cantik lah. Dia orange betul. Mana orange? Okey, ni udang merah. Tengokkan struktur dia. Tapi saya beli ni bukan buah premium Kalau review ni cantik buah premium lah. Premium dia maksudnya macam Musang King lah. Musang King ni harga RM35 sekilo. Saya buka terjatuh lah pula. Lembik sangat. Ni saya rasa dalam dah 4 hari macam tu. So dia dah lembik, berair. Kelemahan Musang King itulah, dia tak boleh lama lah. Ni Musang King. Antara 3 ni, yang win ni Musang King lah. Sebab Musang King ni dia biji kesep. Rasa daging dia isi banyak, puas hati Musang King lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa Musang King masih juara? Tak boleh cakap apalah. Sempurna. Okay, sekarang kita rasa, sepatutnya saya rasa udang merah dengan IOI dulu, terbalik. Sebab ini tekstur rasa dia kuat. Jadi kalau kita makan Musang King dulu, dua ni habis lah. Kita akan rasa udang merah. Bismillah. Dia kesat juga, sangat-sangat krim. Boleh standing dengan Musang King ni. Rasa sangat berkrim. Boleh, memang disyorkan untuk tanam. Sekarang kita rasa pula IOI. Okay, dia ada biji. Saya nak pilih yang ni je. IOI. Okey, kalau katakan antara tiga ni, kalau bagi saya pertama Musang King, IOI. Korang wajib tanamlah dua ni. Udang merah ni subjektif lah, tapi sedap, tak ada masalah. Cuma kalau nak dikomparekan antara dua ni, kalau saya sangat syorkan sangat IOI dan juga Musang King. Yang ini kita boleh juga tanam untuk koleksi. Rasa dia pun padu, berkrim. Dia tak ada pahit ya. Udang merah dia tak pahit, dia manis, berkrim. Alright, tu je kita rasa. Tapi buah ni tak premium dua ni tak. Yang ini RM35 sekilo. Kalau dua ni dalam RM15. Bukan premium lah pada saya. Kalau dapat lagi tadi harga dia padu, okey lah. Alright, Assalamualaikum. Tu je review rasmi pada saya. Ikut pada rasa durian ni, tetaplah Musang King win lah. Rasa dia komplit. Nak kata durian kampung pun ya, semua komplit. Siapa sukakan durian kampung, kalau durian kahwin ni hampir-hampir semua kat dia. Tak boleh lawan lah. Alright, Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.